dapat lampu hijau. Dia kena dapat lampu hijau dulu. Kalau tak dia senyum-senyum sekarang, depan ni habis dia kena marah. Tak ada. Bella dia penyabar dia luar biasa. Berapa yang ramai orang tidak tahu? Ramai orang ingat yang kita plan semua ni tak. I can tell you memang tak scripted, tak plan. Memang kita buat semua secara so kita bincang tepi nantilah. Tapi ada satu cerita yang saya rasa ramai orang tak tahu, yang saya pun baru tahu beberapa hari lepas. Tapi bila saya dengar tu, ada orang ingat marah tak? Saya ketawa tak habis bila dengar cerita tu. Okay, bagaimana kolaborasi saya dengan Bella ni boleh berlaku dalam Prima Valley ni? Awal-awal Bella seperti biasa, the Iron Lady which she is, dia memang duta pertama bagi Prima Valley. Saya hanya duta dalam parlimen je lah, buat kerja kat parlimen. Satu hari saya dapat panggilan daripada Bella. Kata, Sadiq, ada satu berani nak buat photoshoot raya bersama. Nak buat ke tak? Tu saya tanya, serius lah. Masa tu sejujurnya saya tak tanya brand apa. Saya memang meletakkan kepercayaan penuh ke atas Bella. Saya kata, okey lah, satu hari je. Okey, boleh, satu hari. Masa tu saya tak ada tanya apa, kena buat apa photoshoot. Okey, hari tu saya free. Sebaik saja selepas parlimen tamat, saya kata okey. Apa yang saya tidak tahu pada masa tersebut, saya merupakan ni Bella nanti malu-malu. Saya merupakan pilihan nombor 4 bagi Bella Asfidah. Dia dah call 3 orang dulu. Jangan campak dulu tu. Kesian tu berkasi nanti. Siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu kita bincang tepi lah kan. Tu kena tanya Bella, tak ada tanya saya. Saya ketawa lah dengar macam. Tapi selepas tu bila kita dua berbincang, itu ketentuan Allah. One way or another, pilihan nombor 1 ke keempat ke, akhirnya kita berdua yang berada di atas pentas ni. So, nombor 1 ke nombor 10, jangan over Nombor 1 ke nombor 10